Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Tengok kamu punya kawan cukup tak? Faizal nak kawan kamu cukup? Cukup, cikgu. Cukup, cikgu. Betul cukup. Kena dia tak datang ke? Tak ada, cikgu. Oh, ya cikgu. Adik dengan adik tak datang. Adik dengan adik tak datang. Kenapa? Tahu, tak tahu. Demam kan? Okey, tak apa. Sekarang mesti kamu buat belajar tak? Senang bagi kamu tak? Betul tak? Tak ada sangat. Lagi boleh dengar. Okey, dengar. Okey. Assalamualaikum. Sekali lagi. Semua sihat Ada yang sakit-sakit ke? Ada. Sakit perut dia puasa Malam puasa tak? Puasa. Nanti puasa tak? Puasa. Okey, puasa boleh pergi muka tak? Okey, so hari ni kita akan buat sedikit aktiviti lain. Tapi kita akan buat aktiviti yang rendah je. Kita akan belajar berlari. Okey, sekarang ni Farid, sama ni bawa kutek. Adik kan? Dalam kan? Alamak, mungkin kita suruh bawa ke tempat. Tak apalah. Tak apa. Tak bawa. Macam cikgu nak tunjuk gambar daripada kutek tu, tapi tak ada kan? Tapi tak apa. Cikgu tunjuk je. Okey, sekarang kita akan belajar teknik larian. Semua ikut cikgu Satu. Ini apa dia ni? Siapa tahu? Okey, angkat kaki lagi. Tangan. Okey. Still tu. Boleh still. Goyang ya. Okey, terus balik. Okey. Turun. Okey, ni adalah teknik yang betul Bila berlari, bila kita stop. Lari kamu ini adalah teknik yang betul. Okey, tukar kaki. Okey, dia kata tukar. Laju sikit, tukar. Ini sebenarnya ikut kesesuaian kamu juga. Dia mungkin tangan dengan kaki. Okey. Sekarang ni, ini adalah teknik yang betul. Okey, Farid. Okey, cuba lihat laju. Kita dekat Farid Cuba tangan kiri, kaki kiri. Okey. Tukar. Laju sikit. Lagi. Kaki kiri, tangan kiri. Tukar. Tukar lagi. Apa kamu rasa? Tak selesa. Okey. Farah, kalau kamu berlari teknik macam tu, jadi macam mana? Jadi jatuh. Tapi macam mana kalau kamu lari? Larian saya tak teratur dan satu. Betul. Sekarang ni nampak semua dah. Tak juga lah kan apa jadi kalau teknik kamu tak betul. Sekarang kita akan main sedikit tu. Okey. Tapi jangan tolong sangat lagi puasa tak kena. Betul. Okey, sekarang saya nak kamu semua buat barisan Barisan dekat sini. Daripada gol situ sampai gol situ. Saya nak dalam satu buang ni ada dalam 3 orang. Boleh? Hai, 1 2 3 Menghadap cikgu. Menghadap cikgu. Sini ada lagi. Dekat ruang, bukan dekat stone, dekat ruang. Dekat ruang ada tu. Awak sana. Lagi orang. Ada lebih seorang. Okey. Tak apa. Ada yang tak cukup ni. Okey, so sekarang perempuan tak cukup. Haji masuk dulu. Okey, cantik. Sekarang saya nak tengok semua berlari. Seorang-seorang Daripada hujung situ, sebelum tu Farid dengan Afiq tolong tolak ni. So sekarang ni saya nak kamu semua berlari. Slow je. Slow je. Slow je larian tu kan. Sampai mana, cikgu? Baik, soalan yang bagus. Kamu nak berlari sampai ke hujung garisan tu. Nampak tak? Nampak, cikgu. Okey. Yang belakang tunggu dulu. Lepas selesai ke larian, terus belakang. So kawan kita mulai yang kamu larian. Faham tak? Faham. Macam apa? Apa kamu buat? Lari. Pakai mana kamu boleh? Dalam perut mana? Awak tengok balik
Okey. Saya bagi kamu dalam 5 minit je. Tapi slow je ya. Kita slow santai je. Larian saya nak tengok dulu. Kamu lari je macam mana pun. Nanti kalau ada yang tak kena saya bagi. Okey. Semua dah ready? Lari tu. Lari. Lari ke belakang. Okey, faham eh? Haikal dengar? Haikal nakal. Dia tinggi sekali. Okey. Dengar bunyi whistle lari eh. Lepas tu terus sambung. 3, 2, 1. Okey, patah balik. 11 lah. Okey, sambung. Daun. Sambung. Ya, akan ada yang lebih eh. Akan ada yang lebih. Okey, semua tak hari lari macam mana? Gitu dia lari dia. Okey. Semua tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Tadi saya cikgu ada nampak lah. Ada yang okey, ada yang tak okey. Cuba cuba buat hidup yang tak okey. Tak okey. Nampak air dia? Belakang. Apa salah dia? Awak memandang awak tonton eh? Dia tak angkat kaki je tu. Angkat kaki. Tapi darjah. Okey. Bagus. Lagi. Tangan dekat. Mata dia tak ada dekat. Tangan tak sweet. Okey, bagus. Tak mendadak. Bagus. Nampak tu faham. So, sekarang ni kami nak dorang contoh yang paling baik. Betul. Siapa tadi? Syahana. Okey, Syahana. Sebab kawan-kawan kamu terlalu promote kamu kan. Jadi nak dia malah kamu promote. Okey. Saya semua tu eh. Boleh. Okey. Itu yang kamu lagi eh. Ingat betul-betul. 1, 2, 3. Oh. Jalan ni. Waktu pula. Waktu sama dia. Bagus je. Lelaki yang paling baik, perempuan tak kena ambil biasa je kan. Kena lebih lagi lah. Okey. Sekarang ni tadi dah ada. Sikit. Sekarang kita akan buat pertandingan. Sebab kan ada satu kumpulan 4 orang. Jadi semua yang depan ni kena lagi 2 kali. Kita akan main acara relay. Okey. Relay ni dia macam pas battle, tapi tak ada battle. Yang pusing di tangan, yang belakang akan sambung lagi. Okey. Faham tak? Tak apa. Yang ni akan kena battle sebab ada Haji. Apa kata Haji yang lari 2 kali? Lagi tak ada. Alamak, tak apa. Yang perempuan akan bertanya dengan perempuan je. Yang ni sikit. Sebab dia dekat sana ada lari dari perempuan. Okey. Terus sekarang ni kita akan main game. Game ni best lah. Bila masa dalam kelas. Kamu apa dia tu? Ada battle. Tak apa kita lagi tanya. Lepas kita belajar battle. Okey. Kalau kita reka je macam dekat tadi. Kamu lari patah balik set yang belakang dah sambung. Faham? Okey tak apa. Ada apa? Okey. Dengar bunyi whistle. Baik. Siapa dapat nombor 1, kita bagi hadiah. Nak hadiah tak? Hadiah. Bagi dia apa? Betul. Tapi lepas buka lah. Okey eh? Okey. Dengar bunyi whistle. Saya nak kamu lari. Yang menang dapat hadiah, yang kalah kena bagi dia. Okey. 1. Cuma ada yang bertanya. Sama juga. Dari pada balik ke belakang. Yang ni. 1, 2, 3 ni je. Player depan tadi dengan ujung. Dari 2 kali. Okey. 1, 2. Belum. Sabar. Belum bunyi whistle je. Ikut dia kira awal tadi. Ini kalau dalam pertandingan dia Dah qualify tadi. Dia main. 1, 2.
Abang yang tengah. Okey, siapa nombor 1 tangan? Nombor 2, nombor 3, nombor 4, Macam practice lah. nombor 5. Okey. Okey. Sekarang saya nak semua buat barisan balik, 2 barisan. Lelaki kanan, baik. Ambil satu tempat. Buat yang bagus. Okey. Kawan-kawan, sama-sama. Okey. Okey, sekarang apa kamu rasa? Tenang dulu, tenang. Oh, nak okey? Okey. Bagi saya tak okey tak apa. Okey. Nanti kita boleh okey. Sekarang ni kita boleh nampak beberapa perkara lah yang penting. Apa yang paling yang belajar ni? Saya ada satu jawapan yang saya nak cari. Saya nak tengok siapa yang dapat. Saya nak. Cepat. Cepat JT. Sikit lagi, sikit lagi. Boleh? Pemakaian kasut yang betul. Kita belajar. Warna lain yang dah cantik. Bagi cantik lain dah okey dah. Tapi kenapa apa yang tak cantik? Kasut dia. Memakai pakaian yang sesuai masa lain. Okey. So, ini lain lagi. Adalah tangan kita. Okey. Daud, kaki macam mana? Okey. Faizah, kasut macam mana? Okey, kasut kamu kecil lah kasut. Okey. Saya tanya soalan ya. Apa jadi kalau masa kamu 100 meter lah pertandingan, kamu lari tak betul berbanding dengan orang lain yang betul? Boleh tak kamu nak? Baik. Tak boleh tak? Apa yang boleh? Dia jawapannya boleh kalau ada pertandingan dengan orang yang besar. Okey, itu je sebenarnya yang kita nak ajar. Hari ni kita belajar yang senang larian. Tapi minggu depan kita akan belajar yang lagi berat. Kita akan main. Jadi saya rasa kita lepas kita nikah kamu dah boleh main lah untuk pertandingan 1 minggu dan minggu insyaAllah. Okey, baik. Boleh baca kasih soalan. Lepas ni kelas apa? Okey. Saya nak last. Semua out. Okey. In. Out.